Apa nak tanya? Ya, syafatan dua bibir mulut. Baca dengan lidah. Apa tu? Nak tahu nak? Huruf dia panggil huruf syafawi. Huruf jadi bahasa pada bibir mulut. Yang maksud nisbah dipanggil asy-syafawi, nisbah pada syafah. Syafah mana bibir mulut, tak kala dua bibir, syafatan tasniah, dua bibir. Syafah tu bibir, dua bibir, syafatan. Bila kata huruf yang nisbah kepada bibir mulut, makhraj duk ke bibir mulut, dia panggil huruf syafawi. Huruf syafawi. Seperti huruf apa? Seperti huruf mim. Tak ada. Sebab kalau tak ada bibir mulut, macam boleh tak mim? Macam mana? Nak kata tak boleh, Ghairi. Nak kata tak boleh, dia kena bibir mulut. Ini sikit nak bibir mulut, huruf syafawi panggil. Tiba-tiba seorang tu baca ke mana? Ya. Huruf bahasa lidah. Ghairil maghbu. Hak tu huruf hak bahasa lisani. Huruf makhrajnya bahasa lidah. Secara umumnya huruf kita ni dia panggil secara ijmal berapa tepat. Tepat terbit huruf panggil makhraj. Kharaja, khuruj arti keluar. Tempat keluar huruf secara ijma berapa tepat? 3 secara ijma. Secara ijma. Mana? Tempat sini dulu. Mari hulkum. Al-harful halqi ada ni huruf duduk situ. Ingat bawah, tengah, atas, kira. Pian atas puak huruf bahasa hulkum. Makhraj duduk situ. Lepas tu huruf sakut dengan lidah, al-lisani, hingga petak langit, itibak tak itibak tu sifat mari semula. Hodok beripu kat lidah apa semua? 15. Sakut dengan lidah, hingga tengah lidah, akhir lidah, hujung lidah, petak di gigi, petak di gusi, tu hak tu mengaji semula. Tepat tu bit huruf. Sabit tu kata lidah ni Allah Taala muliakan lidah ni makhraj huruf duk lidah. Sebab tu dia buat sahih mai. Lidah ni kecek kursi. Lidah ni ganah kecek empat. Sedangkan lidah ni huruf 15 duk situ baca Quran dengan lidah. Cuba potong lidah nak macam mana lagi? Kedak nak macam mana lagi? Kan. Lepas tu apa tadi? Ba kan? Huruf lisan ni kan tu? Huruf lisan ni tu ba tu. Tiba-tiba dia gitu daripada lagi jadi baca dengan macam bibir mulut. Ghairil maghbubi alaiha gitu. Maka orang panggil bukan tempat dia, bukan makhraj. Makhraj dad ialah di lidah. Hingga di tepi ni atas khilal lah tu. Sedak kau ana sedak kau ada silap ada kiri ada kanan atas sedak lah. Jadi ala kulliha huruf syab'atu huruf lisani. Tiba-tiba dia baca ghairil maghbubi alaihim. Orang panggil salah. Karena tubik bukan di tempat. Salah. Apa salah tu macam mana nak tanya? Haram ke tak haram? Kalau semaya sah ke tidak sah? Fafihi tafsil. Padanya ada huraian. Huraian kan? Adakah dia tu orang panggil ummi lah tu panggil tu. Ummi adakah yang taksir pada belajar? Dengan bahawa dia tu tidak belajar? Tu panggil taksir yang salah. Tak belajar. Ko ummi yang tidak taksir pada belajar. Dia belajarlah. Nak kata tak boleh. Guru dah buat lidah tunjuk je dah. Dia pun nanti gitu. Orang lengok je lengok. Tapi dia tu baik bu cara dia tu. Suk terik guru kata mu ni. Lah dari segi adab tu. Hei tak agak pergi tapi Allah Ta'ala mungkin. Budak yang tak boleh berkecek boleh. Kan. Atau panggil tidak taksir pada belajar. Ummi yang tidak taksir pada belajar. Baca dia tu tak ada haram. Semaya dia sah. Tapi hanya untuk diri. Bila nak jemaah boleh jadi makmum. Nak jadi imam tak boleh. Tak sah.
makmum qari beriman dengan imam yang ummi yang tidak walaupun yang tidak taksir pada belajar. Malaikat boleh juga cari cuk marbu belaka. Tak apa. Mula marbu juga hang macam aku. Woi dia marbu biar alih dia panggil marbu biar alih tak ada apa cuk dia. Boleh maaf dua tu. Tengok hukum luah kan. Jika begini jawab, jika begitu. Pentingnya belajar ni penting. Cuk tak boleh juga tak ada orang Tuhan tak beri. Maka dimaafkan. Kalau tidak tak sah kata nak semayalah. Semaya wajib. Buat sekadar. Fattaqullaha mastata'tum. Cuma nak jadi imam tak boleh lah, nak pimpin orang tak boleh lah. Kecak-kecak nak pimpin orang kan, nak tu adi bagi tak tu. Orang nak pimpin orang nak gagah dah. 5 orang atas belakang lagi, kiri lagi, gagah. Baru boleh pimpin. Nak jadi imam kan memang bun, parakah pergi tengok ni makmum dekat belakang. Dan tengok dulu aku tak tahu marbun ke apa itu parakah. Itulah sebab syarat letak tak sah mula lagi jadi imam. Gitu dah.